longgarkan dia, so roller akan naik. Okey. So biasanya kalau tersekat disebabkan dia tersumbat, kita angkat roller dulu, kita masukkan macam biji jagung supaya dia tekan keluar. So bila dah tekan keluar tersumbat tu, baru kita ketatkan balik. Okey. Itu satu benda. Ini je lah, dua ni je lah. Dua tu. So kalau nak cuci, kita kena buka benda ni. Buka benda ni. Okey. Buka nut tu lah. Buka nut ni, buka benda ni, dua biji belakang tu buka benda ni. Sebenarnya kalau nak cuci lah, dia kena buka yang ni. Yang ni. Skru tu. Skru ni. So naik semua. Roller naik, dah pelik baru naik. Okey. Cuci ni maksudnya kalau kita dah tinggal lama, sebab kita tak pernah buat cleaning dengan bahan berminyak. So kalau cleaning tak ada bahan berminyak, dia akan mengeras. So kita kena cuci, kena buka, kena drill.